Harga emas pasti akan naik. Ramai takut beli emas sebab risau harga turun. Tapi dalam jangka masa yang panjang, harga emas pastinya akan meningkat. Pada tahun 2013 sehingga tahun 2015, harga emas jatuh agak lama. Ramai panik dan berhenti membuat simpanan emas. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee tetap konsisten beli emas. Hari ini, semua emas yang beliau beli masa harga rendah sudah pun berganda nilainya. Kesilapan ramai penyimpan emas ialah fikir emas rugi bila turun harga. Hakikatnya, emas bukan untuk jangka pendek. Bukan emas yang naik, tapi duit kertas yang jatuh nilai kerana inflasi. Jadi tuan-puan nak simpan emas dengan strategi yang betul. Simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Gunakan duit lebihan dan bila harga turun, ini adalah bonus untuk membuat tambahan gram dengan lebih banyak. Jangan tunggu harga turun naik. Fokus tambah gram, konsisten di dalam membuat tabungan, terutamanya di dalam akaun emas Gap Public Gold. Mulakan sekarang dan biar masa bekerja untuk kita. Harga emas pasti akan naik dalam jangka masa yang panjang. Rahsianya adalah konsisten tambah gram emas, bukan sibuk monitor harga emas. Jadi tuan-puan, mulakan dengan tabungan akaun emas Gap. Terus hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.